Akak muka akak takkan jadi normal macam sebelum buat, semasa buat dan selepas kita dah buangkan semua. Ini semua bukan kata hidung korang. Ini adalah menang-menang yang kita kena cabut selepas ini. Selepas 7 hari memang dah kena cabut lah. Cuma kat sini akak tak rasa. Okay, sebab bila dia potong kat sini, urat akak kat sini dah putus. So dia tak akan rasa lah. Seksa tak? Seksa. Seksa sangat. Sangat-sangat seksa. So pada siapa yang nak cakap konten lah apa semua benda tu, I don't mind. Okay, sebab akak cuba nak menjalankan tanggungjawab akak sebagai seorang muslimah yang baik. Kita cubalah. Akak cuba yang terbaik. Alright. Cuma akak nak bagi tahu, bila kita kikis collagen silikon ni, kita akan kikis sekali dengan isi. So kita tengoklah macam mana. Selepas ini dia masih biru lagi. Ini bukan akak pakai celak adik Ini masih biru lagi. Ini semua biru lagi. Ini semua biru lagi. Kat sini pun masih biru bengkak lagi. Alright. Okay, kat badan lagi